Hai salam, hai semua, bersama pakar berkongsi ilmu kita. Kesehatan, kehidupan, inspirasi bersama. Hai salam, kita dengar dan fahami bersama. Hai salam. Okay Zah, Ramadan ni kan dah berapa hari, dah seminggu Seminggu lah juga. dah kan. Doktor okey, bisnes di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Pasien banyak datang doktor. Alhamdulillah. Pasien-pasien yang pregnant ni kan, bila dia datang selalu kan dia akan start nak tanyalah pasal puasa ni kan. Betul. Saya banyak dapat soalan pasal bulan puasa, kan? pasal puasa lah specifically. Dan macam efek kandungan ke tak, sebenarnya diorang ni boleh puasa ke tak, hukum macam mana. Biasa itu lah soalan-soalan yang selalu saya dapat lah. Akak macam mana? Dia biasanya macam kalau nombor satu, orang selalu excited. So, macam kalau teringat dulu, kalau akak dulu pun tengok kan dah keluar akak Kan? Itulah. Saya tadi terakak juga. Okay tak? Tak apa. Okay. Kita sambung dekat tadi akak masa Ramadan ni kan. Bila Ramadan ni kan, kalau orang pregnant, kau teringat masa akak dulu Kaza, syok lah pregnant masa Ramadan ni. So kita dah kata boleh puasa penuh ni kan. Betul, sebab tak dapat period kan. Sebab orang perempuan ni biasanya every time bila Ramadan period tu kita dah kena fikir lah. Jadi kita kena ganti. Betul. Kan. Jadi kita rasa macam excited, macam enjoy. Betul. Agree. Tapi memang ramai macam tu. Plus dengan Ramadan ni orang seronok nak puasa sama-sama, ramai-ramai dengan family. Jadi sebenarnya ramai ibu pregnant ni dia sebenarnya excited dan rasa memang nak puasa. Tapi dilemanya dalam satu masa yang sama ni ramai yang macam worry kan, dia bimbang. Kalau puasa ni bahaya tak? Nombor satu, selamat tak untuk aku? Bahaya ke tak? Lepas tu baby ni kan. Jadi dia orang macam-macam yang dia terfikir lah Azhar kan. Azhar dulu pengalaman semua dapat puasa? Saya saya pernah mengandung masa first trimester, ya Allah ya Tuhanku. And then saya pernah mengandung juga masa puasa second trimester pun ada juga. Second trimester okey. Dia macam chill sikit lah. First trimester tu horror. Lepas tu third trimester alhamdulillah tak ada. Alhamdulillah. Tapi breastfeeding pernah. Itu yang mencabar, itu yang paling mencabar sebenarnya. Dalam banyak-banyak breastfeeding sebenarnya yang paling mencabar. Masa anak tengah kecil tu. Betul ya. Sebab biasa orang breastfeeding problem lapar kan? Dahaga. Haus kan? Dahaga sangat. Macam kalau buka puasa tu minum air tu adalah satu nikmat betul. Hai salam. So hari ni akak pun ada dalam 5 orang yang pregnant. Yang 2 tu memang kata macam tak boleh, dia tak mampu lah. Yang lagi 3 tu okey. Dia kata alhamdulillah puasa so far so good aja. Tapi rasanya patient-patient kita ni kena faham juga kan. Betul. Bila dia orang puasa ni, apa sebenarnya risiko-risiko yang mungkin dia orang ada kan. So dia orang kena faham. Dia tak boleh main redah aja kan. And pregnancy itself tu kan, dia bukan satu benda yang mudah. Macam dalam Quran bukan surah Al-Luqman kan. Ada cerita kat dalam surah Al-Luqman yang ibu yang mengandung tu keletihan atas keletihan, bukan satu kali letih, dia atas keletihan lagi. Jadi maksudnya Allah sendiri dah cerita dekat dalam Al-Quran tu yang pregnancy ni first thing Allah mention adalah letih. Jadi dalam keletihan tu kita nak puasa lagi kan. So macam mana kita nak tangani masalah ni ke jadi ada Allah turunkan rusah kan untuk orang berpuasa ni. Jadi pada akak lah actually Al-Quran dia hanya bagi tahu aja pregnancy tu letih kan. Tapi kita dah belajar sains lah. Kita dah belajar sains. So macam pada akak kenapa actually? Rasa kan dari segi rasa ya. Okey kalau orang pregnant ni kan, dia sebenarnya ada beberapa benda yang berubah lah dalam badan mereka kan. Definitely yes. Jadi sebab tu yang ibu pregnant ni kena betul-betul faham kan apa perubahan-perubahan yang boleh jadi dan nak tentukan dia orang ni selamat tak selamat nak puasa ni kan. Hai salam. Azhar nak share apa-apa kalau dari segi
body changes ataupun physiological changes waktu pregnant ni? Alright. Definitely lah. Masa mengandung ni badan tu berubah. Dan badan tu dia berubah bukan satu aspek saja, ada banyak aspek. Dari segi kenaikan berat badan tu, kenapa berat badan naik, dari segi hormon, apa jadi dekat hormon kita, dari segi metabolism pun kan, semua berubah. Jadi definitely lah badan tu dah bukanlah berfungsi untuk diri dia seorang sahaja. Sekarang ni ada baby pula dalam perut kan. Jadi baby dalam perut tu kita tengok juga masa awal mengandung lain, second trimester lain, going towards third trimester lain. Jadi different parts of pregnancy pun cabaran dia berbeza lah. Kan? Biasa kalau awal tu Mandy selalu akan mabuk kan? Mabuk, yes, muntah kan? Yang time tu especially bila dah nak ke petang tu, asid perut tu kita dah terasa start naik dah, masam-masam tu dah naik dah ya. Itu cabaran yang biasa kalau kita ikut trimester lah. Betul. Kan? So mostly biasa kalau second trimester insyaAllah rasa okey sikit. Betul. Itu time yang women paling kuat rasanya kan? Yes. Bila nak pregnant dia makan tak ada sedap. Makan sedap. Yang kalau dah hujung pula, dah hujung apa cerita? Kalau dah hujung badan dah berat, baby pun actually masa tu kita dah rasa gerakan. Jadi bila dah tu third trimester tu, actually ibu kena lebih berhati-hati. Sebab dah dekat dah nak sampai ke orang kata garisan penamat dah kan. Jadi masa tu memang kena betul-betul jaga kandungan lah. So orang-orang yang mengandung ni dia cenderung kepada dehydration. Jadi dehydration ataupun kurang air. Jadi bila dia tend to have dehydration, masalah dia adalah kepada baby. Sebab baby pun akan kurang darah pergi dekat dia kan. Jadi kurang darah pergi dekat baby, gula satu lagi, baby thrives on sugar. So kalau mak dia pun kurang gula, jadi baby pun hypo juga. So kita tak nak ada kesan buruk pada baby lah. Jadi baby firstly dia akan, biasa akak pernah dengar tak baby kurang gerak kalau mak puasa? Biasa kan? Yeah. So itu memang antara tanda-tanda awal lah baby dia bagi tahu I'm not well. Hai salam. Dia sebab kalau women nak tahu antaranya waktu terutamanya fasa second trimester, dia hormon progesterone tu dia akan buatkan salur-salur darah semua kembang lebih daripada keadaan biasa. So waktu tu bila kita dehydrated ya, kita punya blood pressure tu kadang-kadang boleh drop, especially bila kita bangun. Tu yang kadang-kadang tu dia kata bila dia duduk, dia bangun je dia start rasa pening. Jadi dia dok fikir pening ni adakah sebab perubahan posisi tu je ke? Dia akan make worse by dehydration lah. Jadi sebab tu yang biasanya kita nak betul-betul jaga air tu kan Zafran. Tapi problem dengan air ni ialah dari segi apa orang kata nak minum banyak tu sebab time tu dah terhad kan. Yes, and the challenge untuk minum amount yang kita nak. So kalau ikut recommendation berapa banyak air patut kita Gaza? Okay, kalau ikut recommendation by right 7 to 8 glasses a day lah kan, ataupun according to thirst. Ikut dahaga. Kalau ada rasa dahaga minum, rasa dahaga minum. Sebab kita punya aktiviti berlainan. Ada orang cenderung ke arah yang aktif, selalu ada dekat tempat yang panas, berpeluh. Jadi itu meningkatkan kita punya proses dehydration tu lah. Kalau macam kerja pejabat, duduk dalam office pun kering juga sebenarnya kan. Tapi diorang tu tak adalah dehydrated sangat nak compare dengan orang kerja kat luar kan. Jadi on average about 7 to 8 glasses per day lah. Dia kadang-kadang dia ikut kena tengok berat badan juga. Kalau betul. yang berat badan lebih ini kan dia macam yang sampai kadang-kadang 100 kilo tu probably they should target on sampai 10 gelas satu hari kan. Betul. Jadi 10 gelas tu kalau nak fikir bila time nak minum time bulan puasa ni. Kembung. Itu cabarannya sebab orang pregnant ni bila dia minum sikit dia senang rasa macam dah full kan. Dah full, lepas tu nak terkencing lagi. Jadi dia orang mula air tu tak berapa banyak. Especially bila buka makan air tak berapa banyak. Itu yang problem dengan dehydration ni ya. Itulah, sahur pun tak boleh nak minum banyak sangat, kembung terkencing-kencing. Betul. Jadi rasanya dia orang should have strategy lah ya. Nanti kita tengok sikit dari segi strategi minum tu. Nak minum bila, banyak mana tu dia orang kena tahu kan. Hai salam.
Dia ada satu lagi, pernah dengar pasal apa, accelerated starvation. Accelerated starvation in pregnancy. Akak cuba cerita, saya pun ni. Dia ni kalau let's say kita kata bila kita berpuasa tu kan, kita punya sumber tenaga kita akan dapat mula-mula daripada gula ataupun makanan yang kita makan daripada waktu sahur tu kan. So makanan yang kita makan waktu sahur tu mungkin by tengah hari dia dah habis dah dia punya energi tu kan. Jadi dia akan badan kita akan start pakai lemak badan yang kita. lemak lah. Jadi lemak badan kita tu dia akan dipecahkan, menghasilkan, dipanggil ketone bodies. So jadi energi tu dia akan dapat daripada penggunaan lemak yang dipecahkan tu lah. Cuma bahan hujung dia asal betul aku cakap. Sekejap ya. Yelah, betul lah. Betul sikit. So kalau orang Ini biasa edit tak sikit. mengandung, sukalah lemak digunakan kan. Tapi kalau mengandung kita suka tak sebenarnya? So mengandung ni problemnya kalaulah dia punya proses tu terlalu kita panggil banyak, ketone tu akan jadi bahan yang kadang-kadang membahayakan tubuh badan tu. Ya. Sebab dia buat jadi acidic kan. Terutamanya pula kalau ibu-ibu tu ada kencing manis. Ya betul. Ya. Ibu-ibu yang ada kencing manis, especially yang ada kencing manis yang sebelum pregnant lagi, ya. Sometimes dia boleh dapat macam DKA. Yes. DKA ni keadaan yang mana pesakit tu boleh ada keadaan rasa pening, mual, muntah, ya. Yes, sakit ada yang perut, sampai pengsan. Yes. Dia actually ada bahaya. koma pun kan, masuk ada yang ICU. koma, Yes. ada yang koma. So dan keadaan ni memang bahaya dekat ibu dan baby dua-dua, ya. Jadi sebab tu kita kata bila berpuasa ni kita nak kena tengok satu dari segi kesihatan ibu tu sendiri, fitness dia nak berpuasa tu dari segi dia ada masalah kencing manis ke tidak, ya. And then memang bab makan minum tu dia kena jaga betul-betul lah kan. Akak bagi ke pasien akak yang ada kencing manis puasa? Alright, yang kencing manis ni biasanya kalau akak akan tengok dia punya apa orang kata kestabilan kencing manis dia. Kalau nampak kencing manis stabil, dia on diet control aja, kan, insyaAllah tak ada makan ubat apa-apa kan, should be tak fine ada. lah. So should be okay untuk dia orang berpuasa. Tapi kalau kata diorang ni on insulin low dose yang mungkin single dose, double dose tu kadang-kadang boleh dipertimbangkan juga. Tapi kena tengok keadaan jugalah kan. Kena tengok tapi kontrol gula diorang betul. macam mana. Kalau yang memang nampak tak berapa stabil dan dengan ubat-ubat ni biasanya tak berapa fit untuk Kan. fasting lah. Kita akan advise dia untuk tak puasa. Betul. Ya? Sebab kita bimbangnya kalau dia makan ubat atau ambil insulin at certain time, lepas tu ada tendensi untuk dia dapat hypoglycemia. Yes. Hypo ni lagi bahaya daripada yang gula tinggi. Dia Betul. boleh pengsan. Betul. Ya? So dan benda tu, fluctuation of gula tu actually membahayakan baby juga. Yes. Yes? Itu yang kebanyakan yang kita nampak yang baby tiba-tiba meninggal dalam perut kan. Dia actually ibu punya kontrol gula tu dia macam gini. Dia tak stable at a certain point kan. Kan. Dia kita risau sebenarnya. Sebab ibu kencing manis ni dia sensitif dengan hyper tu kan. Dia sometimes kita nak dia stabil, tapi problem ialah dia can have hypo at certain time, or sometimes bila time buka puasa tu. Yes. Makan sabaran buka puasa macam-macam. kan. Pergi bazar Ramadan. So tengok yang berwarna-warni, yang nampak sedap-sedap, air dah macam-macam colour air yang sedap-sedap tu kan. Sekarang yang apa tu Carol Amin buat apa? Oh, yang ada marshmallow tu. Tengok pasal pun akak baru tertengok dekat tu. Kan nampak letak coklat, lepas tu cicah dengan biskut. S'mores. Gitu. So bayangkan makanan macam tu yang disentuh pertama oleh orang kencing manis yang dia dah agak hypo, and tiba-tiba dia ada shoot of sugar, and orang kencing manis sugar rush ni, lah. problem dia adalah insulin dia tak sensitif macam orang lain. Kan? Orang lain dia gula banyak sekali masuk pun tak apa, tapi dia all respond very slow kan. So jadi gula bertakung tinggi. Itu yang kita risaukan sebab dia ada shoot of sugar kan. Jadinya overall kencing manis boleh tak puasa,
Kena tengok keadaan. Itulah. Kan, kena tengok Most keadaan, patient saya kalau makan ubat ataupun like perlukan intervention lah, makan ubat atau insulin, saya Biasanya tak galakkan lah. Sebab susah nak monitor tiap-tiap masa kan. So saya kata tak apalah. Nanti bayarlah fidyah later. Hai salam. Memang kita selalu memang ramai yang bimbangkan Azhar kalau puasa ni takut jadi mudarat pada ibu dengan baby kan. Tapi sebenarnya banyak juga kelebihan. Ada je kelebihan berpuasa walaupun you are pregnant kan. Betul. So antaranya adalah akak tengok biasa dari segi berat, pengawalan berat. Betul. Sebab orang pregnant ni dia berat tu kita tahu ada yang mudah nak tambah, nak naik kan. Makan untuk 2 orang. Itu saya konsep kan, makan untuk 2 orang. Macam mana makan untuk 2 orang tu kan? Kita rasa macam tak bersalah kalau kita makan lebih kan. Sebab I pregnant. Kan. Tapi bila berpuasa ni dia limitkan tempoh yang dia boleh makan. Ya, daripada siang sambil tengok TV, sambil kan kunyah-kunyah itu jalan ini, sambil drive kena makan tu, jadi yang bab tu kurang kan. So jadi benda tu sebenarnya ada kebaikan dia. Ya, pengawalan berat badan tu better. Dan lain-lain kalau nak cakap pasal apa lagi kelebihan berpuasa ni kalau kita nampak pada ibu pregnant, craving tu lah kot. Sebab orang selalu mention pasal craving macam saya tak boleh kan doktor kan, saya rasa macam saya nak kena makan tu, saya rasa nak makan ni. Tapi bila dia orang berpuasa, automatic craving tu boleh tak ada. Hilang kan. Sebab puasa terpaksa. Jadi dekat mindset tu dah boleh ada control dah. So actually ada bagusnya juga berpuasa ni walaupun pregnant kan. Betul. Dan nak kata lagi satu, probably disiplin emosi and dari segi spiritual tu pun rasanya better. Sebab bila women berpuasa, dia ada niat tu, dengan niat tu dia akan buatkan yang tiba-tiba macam tak kuat tu jadi kuat kan. Dia boleh kontrol kan. Betul, dia boleh mengawal diri, lepas tu jadi kuat. Betul. Akak pun kadang pesan juga patient, you nak puasa, you betulkan niat tu. Niat tu untuk apa? Sebab sometimes ada orang yang nak puasa ni sebab macam kita cakap tadi, saja tak nak ganti, nak senang tak payah ganti, satu. Dua, mungkin ada yang puasa sebab nak prove aku pregnant tapi aku still kuat, boleh puasa. So aku powerful kan. So that is actually wrong concept lah kan. Agak riak di situ kan. So jadi benda-benda tu kadang-kadang bila niat tak berapa betul, dia akan ada orang kata weakness dia dekat situ yang mungkin dia boleh fail lah kan. Compared to kalau mungkin orang kata aku nak puasa as part of ibadat yang dituntut, dan buat tu lillah ta'ala, kadang-kadang automatik yang rasa macam lemah tu jadi kuat kan. Betul. Allah tolong kan. Macam tu. Hai salam. Okay, kalau kita kata dia orang puasa ni kan, kita sebut tadi pasal strategi kan Azhar. So Azhar rasa kalau dari segi contoh bersahur, okay, apa recommendation Azhar ataupun apa yang Azhar biasa practice biasa bila pregnant ni? Dia bila you nak pregnant dan berpuasa, memang definitely you kena plan strategically lah. You tak boleh just belasah je lah. Kita puasa je. So sahur definitely you have to plan a meal. And you tak boleh setakat tak apalah I nak makan biskut dengan air kosong je. Sebab malas lah nak bangun, penat lah. Kan. So your sahur has to be a proper meal sebenarnya. So bangun awal supaya you boleh ambil masa makan yang lama untuk bersahur tu. So tak adalah macam kena semua kan. Terkumpul kapah. And as we mentioned earlier kan, orang yang mengandung ni nak berpuasa, dia kan prone to dehydration. So masa sahur tu dia dah kena pace dia punya water intake dia. So macam
Kalau you tak boleh minum air kosong, tak apa, put a bit of lemon squeeze kat dalam kan. Bagi Actually, berasa. infused water ni bagus juga kan? Yes. Kan? Infused water daripada malam tu mungkin dia dah potong buah Betul. ke apa ke letak dalam peti sejuk kan air kan? Betul. Lepas tu ataupun letak kat tepi katil pun kadang-kadang okey. Sebab sometimes bila dia dah start dengan air dulu, it take some time dia nak buat benda-benda lain ke apa. So jadi air tu dah turun. Betul. So dia allow more space untuk Exactly kan. So minum dulu air. Minum air segelas ke kan. Lepas tu baru makan. And then dari segi makan pun kena pilih. Untuk kita kekal lama bertenaga ketika berpuasa, in general lah, not just for pregnancy, in general, kita punya protein intake tu, protein intake tu kena banyak waktu bersahur tu. Jadi elakkan all the fast sugar, like you nak makan biskut ke apa lagi macam jajan-jajan ke, kalau boleh elakkan waktu bersahur lah. So sahur tu concentrate on good protein. Yes. Sebab protein dia akan sustain sikit tau. Yes, dia akan betul. tahan kenyang lama sikit kalau protein ni kan. So eggs are good. Chicken. Yes. Kalau daging not so much lah, susah kot nak kunyah pagi-pagi kan. But yeah, focus on the protein and then carbs juga. Kalau boleh carbs tu complex carb. High low GI. Jangan pilih yang high GI. Cakap pasal GI ni maksudnya that sugar tu, yes, dia punya release of sugar tu over a period of time, rather than macam terus ada spike. Macam contohnya makan kek, sahur kek, nanti you dapatlah sugar rush lepas tu, and then after that you crash. So in between meals tu minum lagi 1 gelas air. And then after that minum lagi. So at least masa sahur tu, kalau macam kita kata strategi, kalau kita aim contoh 8 gelas air, probably kalau kita boleh dapat 3 gelas kan, 3 gelas waktu sahur. So lepas buka sampai ke kita tidur tu, kita aim untuk dapat 5 gelas. Betul. Atau 6 gelas kan. So jadi boleh achieve. Tapi dia orang kena plan juga, sebab kalau dia orang ikut rasa je, kadang-kadang dia tak capai apa volume air ni. Sebab kita dah tekankan tadi, air tu antara benda yang paling penting kan, yang paling penting. Baru come to makan tu. Protein kalau selain daripada apa orang kata animal based, probably plant based protein pun okey juga kan. Tahu. So tahu, yes, tahu. Actually tahu ni kan dia menarik dia. Kadang-kadang kita boleh buat macam contoh scramble tahu kan. Betul. Scramble tahu, orang tumis-tumis. Letak cili api. Yes. Dia orang Melayu kan, dia kena cili api. Dia kena pedas. Tak pedas tapi tak a combination of protein and fibers is very good. So macam sayur kan. So benda tu filling, mengenyangkan dan sihat. So actually for diabetic patient pun dia bagus sebenarnya. Betul. Kita recommend. Walaupun dia orang tak puasa, tapi this is among good food yang dia orang boleh as a starter morning kan. Kalau yang tak puasa mungkin boleh as a breakfast, protein and fibers combination. Lain apa lagi kalau yang mudah, sebab sometimes ada orang yang dia grab roti and susu saja pagi. Sometimes sebenarnya tak berapa cukup juga ni. Betul. Kan? The energy tu. Kan? Hai salam. Kalau macam protein shake, what do you think about protein shakes? Do you advise the pregnant women ambil protein shakes? Protein shake is an option rasanya. It's a good option untuk orang yang nak cepat. Tapi kena ada lebih sikit duit. Sebab dia tend to be expensive kan. Kalau tak, things like overnight oat. Betul. So malam tu dia boleh prepare overnight oat, taruh chia seed banyak. Okay, chia seed is a source of all the minerals, plus dengan dia punya protein pun dia ada kan, and high in omega juga kan. So good omega. Nak anak pandai, omega is the jawapannya. Right. So then buah-buah jadi sedap kan. Alright. Okay, so sahur kita dah cakap. Berbuka. Then berbuka. Berbuka macam mana? So berbuka ni orang tend to ambil air manis terus, kan? Sebenarnya sepatutnya kita kan pregnant ni, satu benda adalah kita cakap dia actually is a
sort of diabetogenic state kita panggil. Macam orang ada diabetes. Walaupun dia tak ada kencing manis, tapi keadaan hormon uri dia tu akan buat dia macam orang kencing manis. Betul. Insulin dia lembab sikit. Jadi actually it's not encouraged for them untuk minum air manis sangat. As a starter. As a starter, yes. So probably konsep sama macam pagi tadi Betul. juga. Probably yes, you minum air dulu. Kita fill up dengan air sebab kalau kita dah makan dulu nanti start air kita rasa kita tak nak minum kan. Bila ni macam rasa macam full sangat kan. Ya, cepat kembung kan so sebab start dengan baby dah sampai sini lagi tambahan air kan. Memang rasa kembung. Betul. Then the masuk karbo tadi, kompleks karbo lah Ya. kan. Again, same concept lah kan. You pace yourself sebab perut tu dah kosong seharian. Betul. Tiba-tiba you dump with sugar, tak boleh lah. So you kena pace yourself. The best advice adalah buka puasa dengan air, dituruti dengan kurma seperti sunnah Rasulullah. Rasulullah tak ajar kosong. Rasulullah ajar mesti ada sebab. So start dengan kurma dulu. Lepas tu seeloknya pergi solat maghrib dululah kan. Betul. Sebab Kang dah lah mengandung, perut dah penuh, makan pula Kang sujud. Betul. Lain pula yang jadi. Takut muntah lah sebenarnya kan. Betul. So kita selalu cakap bila pregnant ni kita orang kata susun more frequent meal, small meal kan. Of course dari segi julat masa tu mungkin tak panjang sangat, but yet still after buka tu kita ada sometimes kan. So nak sekaligus pun memang tak larat. Jadi kita buat macam tu kan, makan sikit dan pergi solat dan sambung lagi makan ya. Saya pun rasa sometimes saya suka juga nak suggest, kadang Azhar suggest dekat patient smoothie. Ini smoothie diorang blend all the fruits and veggies ni. Campur veggie. Campur veggie. Boleh Azhar, insya-Allah. Ya ke? Sedap Actually bila buah dia campur dengan sayur, rasa buah tu biasanya akan kuat, and sayur tu sikit. I tak pernah try. You can try. Contoh ya, saya punya favorite is apple. Contoh apple hijau campur dengan pear, kiwi ke, and you can blend dengan baby spinach. Baby spinach dia ada rasa sweet dia. Ya? So lepas tu you can put milk ataupun water saja. Kalau yang nak taruh yogurt, you can add on the probiotic dekat situ. Ya. So actually it's very nutritious and it's filling and it's very full with vitamins lah. So kalau nak cakap you nak buka puasa dan you pergi beli air balang dekat bazar Ramadan tu, probably they can start with smoothie. Okay, so minum sejuk, dia sedap and dia ada orang kata a good source of everything lah macam tadi kan. And then after 1 hour bersemayang tu makan yang lain sikit lah. So at least bila kita load dengan vitamins and the fibers, absorption of carbohydrate yang kita akan makan nanti dia akan slow down sikit lah. Ya, betul. So the concept of you say GI index tadi kan. Sebab GI index ni kita nak tengok ni mainly yang especially diabetic kan. Diabetic. And macam kita cakap tadi, pregnant tu is diabetogenic state. So kita tak nak a sugar rush tu. Sebab dari segi fungsi badan tu hormon ni memainkan peranan, and hormon tu dia react dengan cara kita makan. Apa yang kita makan. Ya, so kita nak susun dengan cara yang betul. So kita makan dengan cara yang betul dan makan benda yang betul. Kan? Betul. Hai salam. Apa lagi isu kalau orang pregnant fasting ni? Moreh akak ni tak? Akak nasihatkan tak patient untuk moreh? Moreh ya. Okey. Kita nak in total diorang ada adequate calorie kan. So kita dah cover mungkin sahur, buka. So they have to know whether dia dah cukup cover ke tak. Kalau dia tak cukup cover lagi, probably they can have moreh. Tapi moreh ni dia dah nak dekat-dekat waktu tidur. So actually problem adalah orang pregnant ni kan, dia kadang-kadang dia sana dapat reflux. Bila perut dah penuh, dia baring, digestion dia slow kan. Orang pregnant, digestion dia slow. Kalau orang yang tak pregnant, 2 hours, 4 hours tu perut dah lega. Betul. Orang pregnant akan slow lagi. So sometimes as you baring, acid perut naik rasa nak muntah. Ya, so jadi panas rasa tekak kan. So actually kita tak encourage sangat moreh unless if you need, you choose the right food lah kot. Right food makan with the right sikit lah. quantity. Jangan makan banyak. Same thing,
sugar is actually enemy kalau kita cakap ya. Memang sekarang kita punya cabaran ialah terlalu ramai orang kreatif buat Kan, macam-macam. Kan? Kalau pergi tengok, kalau masuk kafe, kau tengok kat bazar, sometimes memang tak payah kat tu, kat phone saja kita tengok kan. Asal terliur kan. Orang try resepi tu, resepi itu lah. Kadang-kadang to the point that you tak payah pergi keluar. You tengok resepi, barang ada kat rumah. Buatlah. Tapi itulah malangnya, macam most of them are high calorie kan. High calorie, high sugar. Kan? So jadi rasanya apa-apa pun ialah macam mana kita susun kan, kita fikir. Women they should know apa yang baik, apa yang tak baik kan. Dari segi bila nak berpuasa tadi, dia kena tahu kelebihan puasa, kenapa dia nak puasa, dia tak tahan, dia patut tak berbuka. Kita tak ceritalah apa benda-benda Azhar yang kalau women pregnant ni patut buka puasa. Maksudnya dia dah puasa, tetapi apakah benda-benda penting ataupun points yang membenarkan dia should buka puasa. Wajib buka puasa. Jangan teruskan puasa tu. Berpuasa. Apa antara perkara yang dia patut aware? Actually, like everything lah, kita kena tengok dua perkara. Sama je across pregnancy lah kan, kita kena tengok dua perkara, mak dengan baby. So macam kalau mak if mak dehydrated, asyik muntah first trimester kan, asyik muntah, tak payahlah berpuasa sebab dah muntah, dah dehydrated to begin with. Jadi kalau berpuasa lagi dehydration, sebab takut membahayakan diri sebenarnya. Sebab dehydration ni jangan buat main tau. Dehydration can actually cause like very bad dehydration, boleh shut down your kidneys, your liver. You can saya pernah admit satu patient yang hyperemesis ataupun muntah teruk-teruk. Dia memang muntah teruk sangat, ke ICU. Sebab dia memang kita tengok fungsi buah pinggang dia dah all over the place, dia punya garam dalam badan dia all over the place, fungsi hati pun dah start terjejas. So macam kalau macam tu kan, kita nak kena hydrate diorang pun kita kena pelan-pelan kan, kita tak boleh nak terus hydrate banyak-banyak. So first of all, kalau mak dah dehydrated, bukalah puasa. Bahaya sebab apa? Orang pregnant ni satu benda lagi, darah dia orang ni pekat sikit. Dia kata sometimes bila they are dehydrated, especially macam tadi, macam tak asal cerita muntah-muntah semua tu kan, dia orang kadang boleh dapat darah beku dalam badan tau. Kita panggil DVT thrombosis. Tahu kalau berlaku di tempat kaki bengkak, sakit. Tapi boleh jadi yang sampai kita takut kalau dia ada faktor-faktor tambahan lain, dia boleh trombosis dekat paru-paru. Itu sangat bahaya. Dia can collapse ya. Bahaya. So jadi dia orang kena aware pasal benda-benda macam ni kan. Hai salam. Tapi kalau nak tahu apa tanda-tanda yang badan tu dah kering air atau dehydrated, so macam mana kita air kencing. Air kencing tu. Satu tak kencing. Itu actually tu dah teruk dah tu sebenarnya. Kalau tak kencing. Kencing jarang lah. Lepas tu warna air kencing. Warna air kencing terlalu kuning. Patutnya kita punya kencing ni seelok-eloknya dia kuning cair. Kalau terlalu cair pun tak bagus juga. Maksudnya dah terlebih minum air. Terlebih minum air pun bahaya ya guys. Lepas tu kalau dah terlalu pekat, kadang-kadang dia boleh bertukar menjadi kuning pekat ataupun oranye. Itu maksudnya memang badan kita dehydrated. Worst case scenario dah tak ada air kencing nak keluar lah. Itu dah teruk lah. Itu dah serius kan. Yes. Tapi mungkin kalau kita nak tengok simptom-simptom lain yang probably point to ibu dah perlu buka puasa, ialah pening lah kan. Yang ramai kadang ada orang nak rasa pening, rasa hitam nak kan. hitam. Lepas tu kadang rasa menggigil yang macam dah gula dah rendah kan. Dan sometimes bila dehydrated ni, ada juga yang dia start stimulate contraction tau. Perut rasa mengeras kan. Perut mengeras. Dia taklah sama macam mengeras nak beranak ni, tapi tak selesa lah perut. Dah rasa kejap-kejap keras kan, kejap-kejap keras ya. Jadi itu benda-benda yang ibu kena aware kan. Dia kena buka puasa, stop, tak apa. So kita dah cakap tadi, dalam Islam pun ada ruksah dia kan. Kita dibenarkan untuk tidak berpuasa. Benda tu mention. So diorang ni bila nak puasa kena jaga betul-betul dari segi safety ibu dan baby tu kan. Baby mungkin kalau yang peringkat awal tak rasa lah kot baby berat kan.
Tapi yang third trimester, yes kan, kita suruh dia orang count betul-betul gerakan bayi tu cukup ke tak cukup. Betul. kan? Kalau baby kurang gerak, kita memang Kita tak galakkan suruh. puasa. Betul, ya. And actually most of patient-patient kita kan, kalau mereka datang baby kurang gerak dan berpuasa, kita suruh buka puasa. Lepas buka puasa kan baby dia gerak elok je. Melompat-lompat. So itu menunjukkan baby pun affected lah dengan puasa Dengan mak puasa kan. tu, ya. So ada bagus, ada risk kan. Jadi kena betul-betul pandai tahu nak balance kan in Betul. between tu kan. Hai salam. Sebab finally kita bukan nak kejar bilangan berapa Betul. banyak puasa kan. Kita kena, orang kata ibadah atau Ramadan tu kita kena nampak dalam skop yang luas. Betul. Kan? Dia bukan pasal puasa je, ada banyak benda lain dalam Ramadan tu. Dari segi amalan lain kita nak berzikir tak ada halangan. Betul. Kan? Nak Masih berzikir, boleh lagi, berzikir lah. kan? Baca Quran, bertadabur, kan. So semua banyak. So jadi kita harap women out there dia aware pasal ni dan jangan terlalu mengejar bab puasa ni je ya. Of course dari segi ganti puasa, fidyah, semua tu dia orang kena tahu juga ya. Sometimes bila kata tak boleh puasa atau dia terpaksa berbuka, dia kena tahu bezakan ni aku buka ni sebab aku tak tahan atau sebenarnya aku risaukan baby. Sebab dari segi hukum dia ada beza sikit kan antara dua tu. Okey Azhar, apa Azhar rasa last pesanan akhir pada women kalau nak puasa? Okey. Nak berpuasa tak salah. Memang tak salah nak berpuasa, and kalau larat dan you confident, you yakin you dah plan properly, you nak puasa, you dah bersahur dengan elok, you tak ada masalah kesihatan, tak ada kecil manis, darah tinggi kan, tak ada ubat yang akan kalau tak nanti you skip ubat. Itu ubat satu lagi makan, kan ubat tu makan 3 kali sehari ubat darah tinggi, lepas tu dia pula dia yang kurangkan kan. Jadi benda tu memudaratkan. Bila ubat tu doktor start mesti ada sebab. Ubat darah tinggi, ubat kecil manis, suplemen satu lagi kan. Dia orang suka skip bila tengah berpuasa. Banyak sangat benda nak makan masa sikit, suplemen lupa kan. Tak makan suplemen. Tercek-cek tiba-tiba kan dah anemik balik, HB dah 9. Jadi plan lah berpuasa tu. Puasa mesti plan. Dan kita, as everything else in life, kita rancang, tapi Allah ada perancangan Allah sendiri kan. Jadi kita kena sentiasa bersedia. Kalau kita tak boleh puasa, kita maximize lah Ramadan kita tu dengan benda lain. Kita boleh derma, kita boleh banyak lagi ibadah lain. Dan probably dari saya rasa women kena betul-betul balance kan antara apa yang dia nak ibadah, dan juga satu is listen to dia punya own body, and listen to your baby lah. Ya kan, pregnant mom ni dia carry lagi satu, so that is amanah juga kan. Betul. Alright, okay Zah, ya, harapnya Ramadan kali ni okey untuk InsyaAllah. semua, insyaAllah, untuk InsyaAllah kita juga ya. Kami sama doakanlah semuanya dapat lalui Ramadan ni dengan pelbagai kebaikan dan kesihatan lah untuk ibu-ibu hamil kat luar sana ya, insyaAllah. Hai salam, hai semua, bersama pakar berkongsi ilmu kita, kesehatan, kehidupan, inspirasi bersama.